cara Allah buat kerja luar dari jangkaan kita tau. Bila kita tengok ada orang buat benda jahat, buat benda tak baik, aniaya, tikam belakang orang, kita rasa macam, ya Allah, mana keadilan ni? Mana keadilan ni, ya Allah? Kita ingat Allah lupa kita. Kita dah buat baik ataupun kita buat jahat, rasa macam tak ada keadilan tu. Tapi dah banyak kali jadi kat Fiza sendiri, karma tu ada tau. Kadang-kadang kalau orang tu buat jahat, aniaya orang, tikam belakang, mencuri, memfitnah, kadang orang tu dapat karma, dapat balasan dari Allah cepat. Tapi kadang lambat. Kalau lambat, terus kita fikir, ya Allah, mana keadilanku, ya Allah? Aku dah buat baik, aku tak balas dendam pun. Aku lepaskan kepadamu. Di mana keadilan ni, ya Allah? Kenapa orang tu tak dapat sama macam apa yang dia buat kat aku? Tapi lepas berapa bulan,